Penyanyi dan aktivis kemanusiaan, Zizi Kirana tampil bersuara mengenai isu yang sedang hangat diperkatakan. Beliau menegaskan bahawa setiap misi besar sebenarnya sudah ada garis panduan dan pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan serta diperincikan oleh pihak berautoriti. Menerusi luahan di aplikasi Threads, pemilik nama sebenar Nur Fazelah Mat Tahil yang kini berusia 40 tahun ini menyeru kita semua supaya jangan tersasar daripada tujuan lasal. Bagi Zizi, setiap perkara yang berlaku pasti ada panduan dan penjelasannya tersendiri dan perkara itu pun sudah diterangkan oleh pihak yang bertanggungjawab. Apa yang lebih penting sekarang adalah untuk kita kembali fokus kepada misi kemanusiaan yang sebenar, iaitu tanda solidariti kita buat Palestin dan usaha untuk membawa suara mereka ke mata dunia. Beliau juga menekankan bahawa keadaan sekarang bukanlah waktu untuk kita terus bertekak atau berdebat. Sebaliknya, situasi ini menuntut kesatuan hati, kekuatan jiwa dan usaha bersama daripada kita semua. Zizi berpesan, kita tidak perlukan perbalahan. Apa yang kita perlukan sekarang adalah kesatuan, kekuatan dan tindakan yang nyata. Beliau mengakhiri pesanan itu dengan kata-kata semangat agar kita semua terus kekal sumut atau teguh berdiri. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.